Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to AR Vlogs. So guys, semalam baru je upload video yang pertama sempena comebackkan AR Vlog ni. Tahu-tahu hari ni kena buat vlog lagi guys. Malas lah. Tak ada, kemalasan. Dia macam bagus lah. Kebetulan hari ni, kalau korang tengok ni tak apa, sebelum aku bagi tahu yang lebih banyak, lebih simple dan padat, korang tengok video ni dulu. Sekarang ni saya tak nak cakap banyak. Korang memang wajib datang event ni. MACD All Star Kick-Off 12 Jun 2026 daripada pukul 5 petang sehingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Saya repeat, masuk adalah percuma. Ada perlawanan amal di antara MACD All Star Ashraf Rozami iaitu saya sendiri, MK Keklik, Merkin melawan Malaysia All Star Faisal Halim, Safawi Rashid dan ramai lagi, yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan komuniti dan untuk anda mengenali Ronald McDonald House Charity Malaysia. Memang banyak aktiviti menarik menanti korang. Antaranya makanan adalah percuma, ada persembahan artis dan banyak lagi aktiviti menarik untuk korang. Jadi korang semua, mari kita memeriahkan Stadium Merdeka pada 12 Jun nanti daripada pukul 5 petang sehingga 10 malam untuk MACD All Star Kick-Off. Jumpa korang semua kat sana. Datang jangan tak datang. Dan korang tengok line up ni. Tak pelik. Yang pelik tu kenapa aku boleh hadir dekat dalam line up ni. Aku rasa macam aku ni nak cukupkan player je. Aku ni hanya untuk cukupkan player je. Sebab aku dah lah lama tak buat video. Nama aku pun dah agak sendu, tapi boleh ada dekat line up ni. Okay? Sebab tu cakap usaha tawakal kabel. Alright, kabel tak ada. It's not about kabel, it's networking. Alright, networking. Alhamdulillah, macam mana pun aku kena grab this opportunity. Walaupun aku rasa memang akulah yang paling tak layak ada dekat line up tu. Tapi disebabkan benda ni main bola, so saya rasa macam tapi tu lah, aku dah lama gila tak main bola. Last aku main bola aku rasa ada 2-3 bulan lepas. Time tu tak ada pula nak main bola. Bila aku dah duduk kat PC, dah duduk dekat rumah je memanjang, tak ada fitness, tak ada apa, time tu lah nak kena ada bola. So match day tu akan berlaku pada 12 hari bulan ni. 12 hari bulan ni dan kita akan tu lah team MACD All Star versus dengan Malaysia All Star, iaitu pemain-pemain Malaysia. Ada Faisal Halim, ada Safawi. Weh, memang kalau ikutkan pada line up dan tengok daripada kertas tu, memang team MACD memang kena belasah teruk confirm. Tapi diorang lupa ke diorang ada Ashraf Rozami dekat dalam line up tu, yang membuatkan kita akan kena bantai 6-0 lagi. Alright. So yes, benda ni hari ni adalah 10 hari bulan. Pukul 8 malam kejap lagi aku akan ada training dan juga warm up session dengan team MACD. Yelah, kita tak tahu lagi formation kan, siapa keeper, siapa apa. Tapi aku harap sangat jangan diorang letak aku keeper. Tapi memang takkan terjadi lah. Diorang tengok pada fizikal aku pun dah tahu aku bukan keeper lah. Ada banyak juga atlet lain. And then disebabkan aku dah lama juga tak bergaul dengan orang, jadi tiba-tiba aku nak kena bergaul dengan orang-orang yang memang top kan. So aku jadi macam, alamak, macam mana aku nak blend in dengan diorang kan. Diorang nak ke layan aku apa semua. Aku ni siapa je dekat line up tu. Rasa macam tak confident juga. Tapi kita anggap je lah kita ni bukan sesiapa. Dan kita just pergi untuk enjoy the game je. Enjoy lah dengan charity match ni kan. Alright. So kejap lagi aku akan gerak ke sana. Training 10 hari bulan ni training je. Dan 12 hari bulan barulah match day, di mana di 12 Jun Stadium Merdeka. Aku rasa vlog tu aku record lain, aku tak gabung lah. Kalau gabung nanti, gabung lagi best sebenarnya kan. Tapi tak apa lah, aku rasa better aku post dulu, supaya aku post ni sempat sebelum match day, supaya korang pun sempat tengok. Alright. Aku beritahu awal, disclaimer awal, disebabkan vlog aku ni tak berapa nak besar sangat. Aku tak boleh nak record diorang sangat sebab macam segan lah. Tiba-tiba aku buat vlog, lepas tu aku nak record interview seorang-seorang, macam malu lah pula kan. Tapi mungkin boleh tengok keadaan juga macam mana. Tak apa. Yang penting tak apa, kita enjoy je malam ni. Kita enjoy je training. Dan coach kita orang Om Kim Sui. Aku ditrain oleh Om Kim Sui. Aku rasa akulah paling kaki bangku dekat line up tu. Aku rasa aku yang paling teruk. Alright. But it's okay. Kita try sehabis baik. Alright? Yes.
So sekarang ni dah pukul 5 petang. Aku maybe nak gerak dalam 6.30 macam tu. Sebab stadium dekat KL. Kau tahulah KL daripada puncak alam ke nak ke KL ni berapa lama masa nak jam lagi apa semua. So yeah, let's go. Tapi sebelum tu aku nak belanja korang skill aku lah. Bravo, everybody are you ready? Kylian Mbappé. Aduh, tak. Lama. Bola masuk jiran sebelah. Ha. Takkan nak panjat. Aduh, sekarang ni tak tahu jiran aku ni ada kat rumah ke tak tu. Tapi aku dah tekan laucing tadi macam tak ada orang. Aku takut lah nak main masuk. Nanti kan kau ingat aku nak mencuri. Aku nak ambil bola aku tu. Mana yang lagi bagus? Ikut pintu depan ke panjat di pagar tu? Kalau panjat nampak macam tak ada adab pula. Kalau dia cakap dia risau, dia tuduh aku mencuri apa, aku tunjuk bukti. Aku ada bukti yang sebenarnya aku nak ambil bola je. Tu bola aku kat situ je. Kalau aku panjat ni sampai tapi takkan nak panjat. Macam nak ambil Terpaksa panjat kan sebab pintu depan kunci. So pada tuan rumah saya bukan nak mencuri, saya nak ambil bola je. Takutlah ya, takut pam je nak lompat balik. I nak lompat balik susah dah. Kejap. Tangga belah situ rasa ada tangga tak? I kena lompat sikit lah. Boleh tak? Tak tahu lah. Dokumentarium. Kepada tuan rumah, saya bukan nak mencuri, saya nak ambil bola je. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kita baik, Allah tolong. Bismillah. Ui. Dah kotor dah. Itulah. Kotor dah. Dah tak nak main bola kat sini dah. So sekarang ni aku dah menghala ke stadium. Ni hari ni training je kan. So dah menghala ke stadium. Sekarang ni dah pukul 6.17. Call time pada pukul 8 malam. Which is korang rasa benda tu awal. Tapi korang tahu je lah, aku daripada dulu lagi kalau event tu pukul 8, memang aku akan standby 2 jam sebelum event. Kalau event tu rumah aku, sebab in case jadi apa-apa. Lagi satu kau tahu kan, puncak alam jam macam mana pula nak ke KL tu. Tapi sebelum tu, kenapa lagi satu aku gerak awal juga? Sebab aku nak basuh kereta. Kereta aku dah macam pergi mana, pergi hutan Amazon, kau tahu tak? Kereta warna putih pula kan. So kita pergi basuh kereta dulu lah kan. Let's go. Yes! Kalau ada pertandingan juara attitude, aku yang sampai dulu. Kau tengok, mana ada orang lagi? Juara attitude. Jadi kepada klien-klien, kalau nak talent korang sampai awal, pilihlah saya. Alright? So, hari ni kita training dekat di bawah view KLCC. Alright? So, hari ni kita bermain di atas kapet je. Nanti kita main kat stadium mereka ni, tak silap aku dia rumput lah. Sedap sikit kita bila kita goal tu kita boleh buat celebration macam macam tu. Tapi hari ni kau jangan slide lah. Hari ni kau slide memang lutut kau rabak lah kan. So aku tak sabar nak bantai Harimau Malaya. Sebab aku nak buktikan yang YouTuber pun boleh main bola. Kau mainkan aku dah buat smart jalan macam CR apa semua kan. Ashraf, awak keeper boleh? Ya, sebab dia fun match, dia boleh jadi tu. Dia macam dia nak bagi audience terhibur. Aku jadi badut nak padang Ashraf, walaupun fizikal aku tak sesuai jadi keeper, dia akan suruh aku jadi keeper. Nak bagi aku jadi badut dekat padang ni. Sebab dia fun match je, cari team match je. So boleh jadi lah, dia jadikan aku keeper kat sini. Okey lah keeper daripada simpanan. Tapi tak ada simpanan kot sebab 11 orang. So kalau dia simpan aku, tinggal 10 orang. Tapi tak apa kalau dia main 7 sebelah ke apa. Aku harap tak lah. Okay guys, korang bayangkan kalau aku jadi keeper kan. Kau pegang bola sampai. Selama ni aku duduk kat meja gaming je tau.
Ni tiba-tiba nak kena duduk padang ni. Is belum start lagi Is. Dah merah badan aku Is. Maknanya kau memang tak layak jadi keeper lah. Aku memang tak layak jadi keeper lah. So kalau dia pilih aku jadi keeper, better tak payah main lah. Better dia ajak main FIFA. Merkin tu. Walaupun aku bukan merkin, tapi aku kena act macam aku ni merkin. Okay, kalau act macam Merkin macam mana? Cuba. Okay, act Merkin. Merkin kau yang buat video ke? Serius lah? Aku selalu lah tengok video kau. Baik lah, kau teruskan lah. Macam tu kan mungkin Macam tu mungkin tu. Bukan Itu macam Suizo. Microdrama je lah. Microdrama je. Oh okey lah. Mikrodrama pun banyak Ashraf kot. kan? Kat Ah. YouTube. Rozaimi. Dekat YouTube lah. Tapi dah lama gila tak buat. Rozami. Yang tu, betul. Oh, banyak subscriber. Dulu lah. Boleh lah. Boleh lah. Talent from Sarawak. Very high tau dekat. TikTok. Wah, banyak. Wah, short film. Macam high school. Tapi macam dia tu, apa buat, ada? tapi dia punya banyak skit and comedy skit. Okay. Nanti saya tengok malam ni. Boleh. Okay. Malam ni tengok boleh? Mesti tengok. Okey. Boleh? Padahal dah baju tak besar eh. Okay, nice. So ni baju ni pakai yang ni ke? Sarah, ini untuk yang ni. Oh hari ni je. Oh faham. Okay, sekarang ni kita dah bersiap. Tengok bila aku pakai baju macam ni, kau tahulah memang habis lah semua yang kat sini. By the way kan, Yes bro. bila last kau main bola? Bila last main lah. Berapa tahun lepas? 8 tahun? 8 tahun ada? 8 tahun. 8 tahun. Kita tengok kadang-kadang orang macam ni, dia cakap je 8 tahun tak main. Kau tunggu kejap lagi. Dia humble. Memang kram lah. Ikut Memang harian. kram. Sikit-sikit macam training drill je. Oi, kram dah lah. Tak apa, tengok lagi. Kita tengok lagi. Ya, tapi lah you team carry lah. Boleh. Okay. Kita jadi beban lagi ni. Aming king gila kau. Tengok pada video diorang kan, yang diorang post tu kan. Ini kaki bukan biasa. Tengok pada stokin pun tahu kan. Berapa lama tak main bola? Lama main. Last main sekolah rendah. Last sekolah rendah. Sekarang dah bapak sekolah rendah dah. Aku tak pandai main bola tu. Rental. Sekolah kampung Ini lah. semua pancing ni. Ini pancing ni. Aku dengar tadi diorang borak diorang main rugby. Orang rugby biasanya power ni. Yang ni tengok badan pun segam Sebab lama tak main bola ni. 2 hari. Dua. Ya aku baru stalk IG story dia tu. Dia main bola tu. Cakap kan. Dia tak apa, at least dia team aku. Dia bukan aku lawan dia. Aku petak kat ni. Petak ke? Kita tengok ada petak ke ada bulat lagi. Kenapa kamu diam saja? Kau lupa aku ke? Kenapa dia kau buat? Dia senior sekolah aku sial. Baik tu. Irman okey Irman lah. Siap lah. Okey lah. Berapa lama kau dah tak buat video? Aku banyak buat tapi aku letak dalam draft lah. So aku je dah tengok. Oh kau tengok sendiri asal kau tak post tu? Tak tahu aku bazir internet lah. Okey dulu time sekolah aku nampak kau main keeper. Kau rasa kau nak main keeper tak kali ni? Aku rasa nak main referee boleh tak? Main referee. Sebab Referee boleh dimain lah. Kan? Oh, boleh? Referee Untuk ni lah mengadili game lah. Yes. Faham? Bukan untuk dimainkan. Betul lah, kesian referee tu dimainkan kan. Dia ada perasaan juga kan. Tapi nyanyi sikit boleh? Lagu bahaya. Aku paling favourite lagu bahaya. Ya. Tak boleh bahaya tu kat sini. Bahaya lah. Okey lah. Ya. WhatsApp lah boleh. WhatsApp? Aku voice note je. Boleh tak? Okey kan? Okey, aku rasa okey. Si kau petak Tak erti dia main bola padang. Bola kampung aku boleh borak lah. Bola kampung. So guys, aku dah start penat dah. Memang lama gila lah. Fitness semua dah tak ada lah. Dah penat lah. So tak tahu lah 12 hari bulan nanti macam mana. Banyak sangat duduk meja tu kan cakap. Tak sentuh rumput jadi dia. Aku macam mana pun aku bela macam mana tapi shooting aku memang padu lah. Nak tengok shooting aku tengok Sekejap.
Sakit kat asam ni. Untuk korang yang tak tahu, diorang ni tengah training untuk Piala Malaysia. So kita akan jumpa diorang lagi 14 tahun untuk Piala Malaysia. Diorang tengah training. Mampus. Guys, sekarang ni kita dah balik. Okey lah. Bagus juga dia adakan training ni. Sebab tak adalah 12 hari bulan tu kau terus main je kan. Supaya kita ada chemistry lah kan. Supaya tak adalah main bola nanti macam malu-malu nak pasing macam malulah passing. Tapi yang buat surprise ni
Karul Fahmi Cik Mat akan jadi keeper kita guys. Oh, memang style habis lah. Dulu kau tengok dia time dia kau sekolah rendah sial. Ni kau tengok depan mata tu. Karul Fahmi, kau mainkan idola legend, panggil kau Cap. Dia panggil nama aku ni, sebut. Pak, Karul Fahmi Cik Mat sial. Pak. Karul Fahmi Cik Mat pun dah buat konten gila. Gila sial. Dunia betul-betul dah berubah. So sekarang ni kita cepatkan habis awal, mungkin kita pergi lepak dulu sebab korang pun dah lama tak jumpa Rusdan apa semua kan. Korang cakap aku dah tak berkawan dengan dia. Kau nak tahu kenapa Rusdan tak kawan dengan aku? Kau tunggu je lagi aku tunjuk. Kenapa kan? Sebab dia ada benda something yang dia tak nak kawan dengan aku dah. Tunggu je lagi. Tak ada guys, tak jadi lepak sebab Rusdan dia ada hal dekat cyber. Dia ada je ajak aku lepak cyber, tapi cyber Jaya tu jauh sangat mat. Tak apalah, esok lah kalau tak ada apa-apa lah kan. Kalau ada something yang boleh buat vlog ke apa, aku buat lah esok kan. Kalau tak ada tu kita jumpa vlog untuk hari yang untuk 12 hari bulan nanti lah. Alright, by the way, hari ni training walaupun just warm up session pun the best. Enjoy je, diorang pun okey, semua sporting, semua tak sombong, ngam teruk. So korang jangan lupa untuk datang stadium mereka pada 12 Jun nanti pada jam pukul 5 petang sehingga 10 malam. Korang kena datang sebab MK7 Loma Podolski akan perform dan kita akan ada match day, makanan pun free, so rugi lah kalau kau tak datang. Alright, so kita jumpa dekat sana. Kalau boleh, kalau korang datang daripada AR Vlog ni, korang sebut woi. Nanti aku tahu maknanya korang datang disebabkan korang tengok vlog ni. So kita jumpa in the next video. Jangan lupa untuk subscribe ketiga channel aku, Ashraf Rozami, AR Vlog dan juga AR Gaming. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok aku, Ashraf Rozami, dan juga Instagram aku, Ashraf Rozami. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum